Assalamualaikum guys. Pernah tak terfikir kalau kita dilahirkan sebagai makhluk yang lain selain daripada manusia? Kalau kita jadi makhluk binatang lah kan, contoh kan. Kalau kita jadi nyamuk kan, nyamuk hidup 7 ke 14 hari je, lepas tu mati tuan-tuan dan puan. Lalat hidup 28 hari, berpatung lebih kurang 4 bulan kan. Tikus cencurut lebih kurang 1 tahun, rama-rama 1 tahun, harimau lebih kurang 10 tahun, anjing lebih kurang 13 tahun je jangka masa hidup dia, kucing 16 tahun, monyet 20 tahun, ikan koi 40 tahun, belut 60 tahun, gajah 70 tahun, lebih kurang sama juga dengan manusia, umat Nabi Muhammad. Kemudian kura-kura 150 tahun dan ikan paus 200 tahun, lepas tu mati. Cerita dia tuan-tuan, sebenarnya setiap makhluk yang hidup ni dia ada jangka masa kehidupan dia. Ada yang panjang, ada yang pendek. And seperti yang kita ketahui, satu ketika dahulu kan, kalau di zaman Nabi Adam dan Nabi Nuh kan, manusia boleh hidup menjangkau dekat 1000 tahun. Tapi sekarang tak adalah kan. Kita dah dapat 100 tahun pun macam Tun Mahathir Mohamad tu dah kira hebat lah kan. Itu pun dia hidup 100 tahun kan. Ramai kawan-kawan dia semua dah hasta la vista baby kan. Itu cerita dia. So tuan-tuan, kalau lah kita jadi nyamuk lah kan, mesti kita nak hidup, nak minta umur panjang, betul tak? Betul tak betul? Kalau kita jadi cencurut lah, hidup 1 tahun dan lepas tu mati kan, mesti kita nak minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, ya Allah, panjangkanlah umurku kan. Takkanlah hidup kat muka bumi ni setahun je kan. Begitupun tuan-tuan, kalau kita fikir balik kan, kita ada lebih kurang 60, 70, 80 tahun je kan, secara puratanya untuk hidup kan. Ada orang mati di awal betul. Jadi sebenarnya kita tak ada banyak masa lah tuan-tuan kan. Kita ada lebih kurang 25,000, 26,000 hari je untuk hidup dekat muka bumi ni kan. Tahun-tahun kita raikan kita punya birthday tu kan, maknanya kita kurang lah 1 tahun lagi, atau 365 hari lagi untuk hidup kan. Dah kurang-kurang dan makin mendekati mati. So tuan-tuan, kita kena fikirlah dengan masa yang kita ada tu kan, apakah yang paling penting untuk kita buat kan. Kita buat yang wajib, yang sunat kan, yang harus makan, minum, tidur, memandu kan. Jadi kita kena tahulah apakah dengan ada masa tu kita kena pilih untuk buat benda-benda yang penting, buat benda-benda yang utama, bukan buat benda-benda yang sia-sia dan buang masa. Alright tuan-tuan, cuba fikir-fikirkanlah berkenaan kali ni. Kalau anda dilahirkan sebagai makhluk yang lain, pasti lain lah cerita dia kan. Itulah kisah dia kan, untuk difikirkan bersama. Itu saja buat kali ni. Assalamualaikum. Bye.